Nak tanya, contoh saya solat zuhur, niat seperti tersebut. Saja aku solat pada zuhur 4 rakaat mengikut iman kerana Allah Ta'ala. Atau saja aku solat pada zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu dia yang paling panjang masa takbir. Boleh tak kalau saya niat pendek seperti ini? Pada zuhur ikut iman kerana Allah. Pada zuhur kerana Allah. Benda pula. Sebab saya tak tahu dah berapa rakaat setiap saya solat. Dia sini niat ini ya Allah pada zuhur 4 rakaat. Jawabnya tak ada sebut mana-mana hadis lagu mana cara berniat. Yang dia sebut kali innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tu saja al hadis. Tak. Batu ulama pun beristihad. Batu berbeza-beza. Nah, ni panduan-panduan. Jadi ambil hak rekah sudahlah, hak mudah-mudah. Allah aku sembahyang fardu isyak. Ada apa tu? Itu sah. Neh, menunjukkan kita nak menggunakan solat fardu dan fardu itu adalah fardu isyak. Neh. Rekah saja. Hak lain 4 rakaat menghadap kiblat kerana Allah Taala, hak tu tak wajib. Neh. Lagi mai ingat Allah aku sembahyang fardu isyak. Nak senang lagi kata dulu di mulut. Kalau payah sangat masa diri nak takbir tu, aku sembahyang fardu isyak. Allah dia akan mari selalu dalam hati. Kerana dalam hati kita akan datang perkataan yang paling akhir kita sebut. Itu kaedah kehidupan kita. Nampak? Tadi ada kita cakap dengan orang pukul 4 petang tadi ada. Benda kita kata tadi, pukul 4 tadi. Tambah 4 suku pukul 4. Ingat tak? Tak ingat apa. Melainkan kena rakam. Dah kalau 4 kemarin, dah ingat. Kita manusia paling kita ingat perkataan yang terakhir kita sebut saat ni. Sebab tu kata ulama kata talaffuz bin niat nama liyu'ina qalba liyu'ina lisana liyu'ina lisanul qalba, supaya lidah kita menolong bagi hati. Nampak? Maka kita pun talaffuz bin niat. Bukan wajib bagi orang yang payah nak masuk niat. Bila kita Allah, sebelum kita kata Allah aku sembahyang fardu isyak. Jadi bila akad takbir aku sembahyang fardu isyak, automatik dia mari selalu mudah. Yang jadi payahnya usolli. Masa berdiri usolli fardul isya'i, tapi bila akad takbir nak mari hak Melayu. Jadi bolok nak terjemah gitu. Dia orang pustaka pun lambat. Jadi Melayu dah, kita orang Melayu dah tu usolli tu kita Arab. Mau asal terjemah. Sebab bila kita baru sebut, memang dia akan mari di dalam hati. Kerana hati kita ni seumpama gaung yang sangat dalam. Kita pergi di tepi gaung, aja tepi gaung, di gunung tinggi pergi celah gaung. Kita tepi. Amno bunyi. Ekor tu bunyi. Ekor tu masuk dalam. Faham? Hati kita gitu. Betul tak? Gepa je dah mungkin tanya. Takut terang. Dah senang je kita niat, tak payah sebut di mulut. Ada apa, bukan wajib pun, benda khilafiyah. Tak usah balah. Siapa nak sebut, tamu sebut sudah. Bukan rukun semayang, bukan syarat semayang. Yang tak betul kuat sangat usolli. Benda tu sunat lagi pula khilafiyah kuat pula tu. Kawan tu semayang dah, dia usolli fardul maghribi, kawannya lalah dah. Mari dah datang ni. Nampak tak? Jadi ganggu. Kaca. Slow dah.